Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Khairul Azhar Jamaluddin dan rakan penilai saya iaitu Nur Suhaila binti Razali. Saya Nurul Fatihah binti Hussein, nombor matrik P148846, akan membentangkan tugasan pengajaran mikro bagi subjek GGE 5082 iaitu pengajaran mikro dan makro. Tugasan mikro saya ini bertemakan sains hayat tahun 3 dengan tajuk manusia iaitu kelas makanan. Saya telah memilih untuk membentangkan langkah 2. Standard kandungan bagi tajuk yang saya pilih iaitu 3.2 adalah kelas makanan dan standard pembelajaran 3.2.3 iaitu menjelas dengan contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Terdapat dua objektif yang telah disenaraikan bagi tajuk yang telah saya pilih. Yang pertama adalah mengenal pasti 4 aras piramid makanan dan yang kedua adalah menyenaraikan makanan seimbang berdasarkan MyPlate. Langkah 2 dimulai dengan guru menjelaskan kepada murid berkaitan piramid makanan. Kemudian, guru menerangkan kadar pengambilan bagi keempat-empat aras berdasarkan piramid makanan. Seterusnya, guru menerangkan maksud MyPlate kepada murid-murid. Selepas itu, guru membuat aktiviti penilaian dengan meminta murid untuk mengelaskan senarai makanan di atas selayan MyPlate. Akhir sekali, guru membuat cabutan untuk memilih murid yang akan membuat pembentangan. Sebelum kelas berakhir, guru bersama-sama murid membuat rumusan bagi tajuk yang telah dipelajari. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam dan selamat pagi cikgu. Semua sihat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum saya start, kita akan teruskan pembelajaran kita kepada langkah yang seterusnya. Okey, sekarang kita teruskan pembelajaran kita dengan pembelajaran berkaitan piramid makanan. Siapa tahu piramid makanan kita ada berapa aras? 3 cikgu. 4. Okey. Jawapannya 4. Okey, sekarang cikgu bagi contoh piramid makanan. Ini untuk barisan depan dan ini untuk barisan belakang. Nanti boleh tengok ya. Kat situ ada berapa aras semua? 4. Okey, boleh bagi tahu cikgu, aras satu tu mewakili apa? Bijiring dan hasil bijiring. Betul, pandai. Aras dua? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Pandai. Aras tiga? Susu, sari dan keju. Okey, aras empat? Lemak, minyak, garam dan gula. Okey, pandai. Okey, kalau boleh tengok daripada situ kan kita ada 4 aras. Okay, so daripada aras-aras tu dia dah mewakili amount ataupun kadar makanan yang kita kena ambil. Okey, so paling banyak aras berapa? Aras 1. Okay, aras satu makanan apa? Bijiring dan hasil bijiring. Okey, yang banyak yang kedua? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, makanan sederhana? Susu, daging dan keju. Okey, dan yang paling sikit yang kita kena ambil aras berapa? 4. Okey, pandai. Okey, so sekarang boleh tak kalau cikgu pilih sesiapa untuk wakil bagi tahu roti dekat aras mana? Roti aras 1. Roti aras 1. Okey, roti aras berapa? Roti aras 1. Okey, pandai. Okey, kalau susu? Susu aras 3. Okey, kalau buah-buahan? Aras 2. Okey. Okey, Usna, dekat aras 1, Yes, selain daripada roti, makanan apa lagi yang Usna nampak? ada biskut cikgu. Okey, pandai. Okey, kalau Amira nampak apa lagi dekat aras 1? Nampak nasi cikgu. Nasi. Okey, pandai. Okey, kalau Suhaila buah-buahan dekat aras berapa Suhaila? Aras 2 cikgu. Okey, pandai. Okey, Farid. Ayam dekat aras berapa? Ayam aras 3 je. Okey, pandai. Okey, Husna. Ya saya. Kalau makanan manis dan berminyak dekat aras berapa? Aras 4 cikgu. Okey, pandai. Okey, stop sekejap lagi. Okey, semua dah ready. Next kita teruskan dengan
Pinggan, okey. Nama cikgu explain. Okey, pinggan makanan sihat merupakan panduan untuk membina makanan seimbang dan sihat yang disediakan di atas pinggan bagi satu hidangan. Okey, so kelebihan pinggan ni dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah fruits ataupun buah. Kemudian vegetable, sayur-sayuran, protein dan grain, sejirin. Ini minuman. Okay, sekarang ni kita buat aktiviti sikit. Boleh tak? Boleh. Okey, ni cikgu bagikan kertas dengan senarai makanannya. Okey, cikgu. Satu pinggan. Ni gam dengan gunting. Nanti tampal kat pinggan tu. Okey. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak tanya? Belum ada? Okey. Belum masuk ya?
Nombor 4, cikgu. Siapa nombor 4? Saya, cikgu. Okey, Husna mari ke depan. Okey, Husna boleh start bertanya kat kawan-kawan. Ini tinggal sihat saya. Okey, yang ni buah dekat aras 2. Okey, pandai. Ni sayur dekat aras 2, cikgu. Okey, pandai lagi. Ni biji ring dekat aras 1, cikgu. Okey, betul. Lagi. Ni protein dekat aras 3. Okey, betul lagi. Ni susu keju dekat aras 3, cikgu. Okey, bagus. Pandai. Tepuk tangan untuk Husna. Okey, teruskan dengan pemenang kedua. Saya, cikgu. Amithlah. Tadi patut. Ini pinggan sihat saya. Okey. Yang pertama, ada roti, ada nasi. Ini aras 1, cikgu. Okey, betul. Pandai. Okey, ini pula pinggan saya ada buah. Okey. Ada petik, ada anggur, ada pisang. Buah ni aras 2, cikgu. Betul. Pandai lagi. Okey, lepas tu ada sayur. Saya suka tomato, saya suka carrot. Ini pun aras 2. Okey, betul lagi. Yang ni saya suka ayam. Ada telur, ada udang. Ni aras yang ketiga, cikgu. Okey, betul. Lagi satu last kali. Ni adalah aras 4. Ada air. Okey. Air susu. Air susu. Saya tak tahu air apa, cikgu. Okey, jus. Jus. Okey, terima kasih. Akhirnya boleh masuk. Sebut. Bagi khasiat. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita hari ini, cikgu kita langsung menyebutkan apa yang kita pelajari. Okey, so daripada piramid makanan kita ada berapa aras? 4. Ada 4 aras. So yang paling banyak adalah Aras 1. Okey, aras 1 tu apa? Biji ring. Okey, aras 2. Pandai. Okey, aras 3. Susu. Air ayam. Okey, aras 4. Lemak. Garam dan gula. Okey, pandai. Okey, itu saja untuk sekarang. Kita berehat dulu ya. Baik, cikgu. Berikut adalah senarai lampiran bagi tugasan ini. Berikut adalah senarai rujukan yang digunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.